Bila saya talaki balik surah Al-Fatihah dengan guru saya dekat negara Arab, saya dibetulkan banyak perkara. Sebab itu saya tanya, berapa ramai di antara kita yang telah semak bacaan surah Fatihah dengan imam-imam kita? Atau kita pakai mazhab lama? Atau lama dulu kita baca itulah kita pakai? Tuan-tuan, masih banyak perkara. Sebab surah Fatihah ini adalah rukun dalam solat. Surah Fatihah adalah rukun dalam solat. Nabi sebut, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tiada solat bagi mereka yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Termasuklah bila surah Al-Fatihah itu bacaannya tak sempurna. Ada di sana kesalahan-kesalahan. Kita kalau kesalahan itu kesalahan yang lahnul jali, kalau kesalahan itu lahnul khafi, kalau kesalahan itu kesalahan yang kecil, dan kesalahan itu dimaafkan, maka tidaklah membatalkan solat. Tapi kalau kesalahan itu kesalahan jali, kesalahan yang besar, sehingga boleh merosakkan makna dan maksud surah tersebut, maka batal solat kita, tuan-tuan. Jadi saya tak tahu selama ini saya baca, dalam bacaan surah Fatihah saya, ada atau tidak kesalahan jali, kesalahan yang jelas. Betul tak? Halo? Kena semaklah bacaan Fatihah dengan imam. Siaplah imam lepas ni. Buat klinik surah Fatihah. Kita ada berapa orang imam? Nanti aturkan jadual ni bagaimana nak ulang kaji, nak baca. Tuan-tuan boleh bagi nama. Okey, ni senarai nama yang nak buat semakan Fatihah. Minggu ni kita tapis 10 orang, minggu depan 10 orang. Iya. Jangan nak rasa segan, jangan rasa malu. Belajar, kena belajar. Jangan berhenti daripada belajar. Iya, tuan-tuan. Ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim salah. Ha dia tukar bagi ha. Sabdu tak dengar Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana tu? Alhamdulillahirabbilalamin. Alamin dibaca, dia tukar dengan Alhamdulillahirabbilalamin. A bukan A. Siapa nak dengar? Siapa yang nak betulkan? Jadi dengar, betulkan. Kita kena musyafa', kita kena baca surah Al-Fatihah. Ini yang saya namakan belajar membaca. Selain daripada saya belajar makhraj huruf, surah-surah yang saya baca, terutamanya surah Fatihah, saya kena ulang kaji dengan imam. Itu yang pertama. Yang keduanya, lepas kita belajar makhraj huruf dan kita tengah belajar dan kita pun dah mula lancar baca Quran, yang keduanya, saya mesti melazimi membaca Al-Quran. Setiap hari mesti saya kena baca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran. Quran ini akan datang memberi syafaat kepada mereka yang membacanya. Bila datang bagi syafaat? Masa kita bersendirian di alam barzakh. Tuan-tuan, ramai kawan kita atas dunia ni. Kawan tepuk tampar, kawan pergi berjalan, kawan pergi umrah, kawan lepak, makan, minum, kawan semak, kawan mengumpat. Macam-macam jenis kawan ada. Semua ni hantar kubur, lepas tu dia balik, dia lepak balik kedai kopi. Mula-mula dia sedih lah. Lepas tu dia kata nak buat macam mana, dah mati-mati lah. Habis siapa nak temankan kita dalam kubur? Isteri pun dah balik, anak-anak semua dah balik, masing-masing ada kerja. Yang akan temankan saya siapa? Al-Quran. Itu Nabi sebut akan jadi teman ketika kita bersendirian dalam kubur. Sebab itu saya ni, semua tahu isteri saya meninggal pada bulan Februari 27. Isteri saya tak pernah tinggal Quran, tuan. Arwah isteri saya mesti tiap hari dia mesti baca Quran. Malam mulut tak tinggal. Kadang dia lagi rajin baca Quran daripada saya. Ya. Hari dia masuk hospital, dia sakit tu petang tu, saya tengah siap-siap nak pergi kenduri. Isteri saya nak pergi hospital untuk dialisis. Saya dengar dia baca Quran. Tapi hari tu telinga saya ni macam beri perhatian pada bacaan dia. Hari tu rasa macam sedap pula dia baca. Biasalah saya dengar, hari tu rasa lain. Jujur cakap tu, rasa lain. Apa pasal rasa lain hari ni dia baca? Lain pula bunyi. Lain sebut. Rasa tu lain. Mungkin itu bacaan terakhir. Memang itulah bacaan terakhir dia, Quran. Saya lepas dah ke bumi apa semua, keesokan hari tu
Saya ambil Quran, saya terngiang-ngiang lagi. Dia dah baca Quran, dia dah baca surah. Surah tu sedap betul dia baca. Saya ambil Quran, saya nak tahu apa surah yang arwah baca sebelum meninggal. Dia baca surah Tahrim, surah yang menceritakan perihal isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kata Masya Allah. Ya, semoga Quran jadi peneman lah. Memang dia tak tinggal Quran. Sebab itu semua Allah mudahkan urusan memang pengbumian semua jadi mudah. Tengok ribuan lautan manusia datang, itu ahli Quran. Daripada mana Allah hantar, Allah gerakkan hati untuk orang pergi beri penghormatan terakhir solat. Sebab Quran peneman ketika kita bersendirian.